kita sudah sanggup letak diri kita di bawah Amerika dan kita terpaksa terima dasar-dasar Amerika. Kita sudah hilang kebebasan kita untuk menentukan dasar-dasar dagangan kita. Ada berpandangan bahawa inilah apa yang dikatakan dengan new colonialism ataupun orang kata apa ni, new trade imperialism. Adakah Tun bersetuju dengan pandangan itu, Tun? Ya, dia ini apa nama economic imperialism yang diperkenalkan oleh Soekarno dulu. Soekarno yang memperkenalkan economic imperialism. Sekarang ini 70 tahun, 80 tahun selepas Soekarno, kita masih terjebak dengan economic imperialism. Mereka menguasai kita melalui ekonomi. Perjanjian dagang Malaysia dan Amerika Serikat rupanya mengundang kontroversi. Kalangan oposisi di negeri kasino Malaysia mengecam keras kebijakan pemerintah Anwar Ibrahim tersebut. Sebab, secara ekonomi kini Malaysia tunduk sepenuhnya pada Amerika Serikat. Bahkan, jika Amerika memberikan sanksi ekonomi ke negara lain, Malaysia pun harus ikut langkah Amerika. Jika dulu Malaysia dijajah oleh British, nah sekarang Malaysia sebenarnya telah dijajah oleh Amerika. Berikut ini adalah pandangan Mahathir Mohamad. Kita juga menandatangani ataupun orang kata went into a mutual agreement, trade agreement, Tun. Tun dah tengok apa yang agreement dia. Apa pandangan Tun tentang trade agreement? Saya nampak kita menyekat diri kita, kebebasan diri kita. Sekarang ini kita terikat dengan dasar-dasar Amerika Syarikat. Kita terpaksa beli barang daripada Amerika Syarikat. Dan bila kita beli barang daripada Amerika Syarikat, kita tak dapat beli barang daripada punca-punca lain. Dan kita terikut-ikut dengan cara Amerika apply sanction dengan negara-negara, kita juga terpaksa ikut. Bermakna kita sudah hilang kemerdekaan kita. Inilah yang Tun perjuangkan dulu, Tun, masa kita bercakap mengenai free trade dulu, bila kita cakap pasal globalization apa semua. Bila ada usaha daripada pihak-pihak barat, terutamanya Amerika in particular, yang cuba menekan negara-negara kecil supaya mematuhi trade agreement yang menguntungkan dia. Hari ini dia berjaya, Tun. Ya, saya nampak dia berjaya secara spesifik. Umpamanya kita perlu import daripada Amerika barangan elektronik, semiconductors dan lain-lain yang bernilai 150 bilion ringgit dalam jangka masa 5 tahun. 150 bilion dolar, Tun. Bermakna kita tak boleh beli daripada punca lain. Jadi kita sudah terikat dengan Amerika. Satu lagi tu, Tun, saya tengok agak pelik, Tun. Kita juga terpaksa beli up to $3 billion liquefied natural gas ni, Tun, LNG ni, Tun, daripada Amerika. Adakah perlu kita buat tu, Tun? Ya, kita adalah net exporter of gas. Kita jual gas ke Jepun. Tapi kita dapati kita terpaksa beli gas daripada Amerika. Bukan untuk kita. Kalau kita beli gas daripada Amerika, tetap harga lebih tinggi. Kerana mereka punca gas mereka lain daripada punca gas kita. Jadi kita dipaksa membeli gas daripada Amerika yang kita tak perlu. Kita tak nak gas daripada lain kerana kita ada cukup gas dalam negara kita sehingga ada lebih gas dan boleh kita ekspor. Ya. Tun, selain itu, Tun, beberapa syarat lain yang kelihatan menekan, Tun. Ada yang orang kata sampai peringkat yang satu tu, kita perlu rujuk pada Amerika, ataupun kalau Amerika beritahu pada kita dia ada ketidakselesaan dengan satu-satu produk itu and dia ban di Amerika, dia boleh impose pada kita orang kata syarat yang sama dan kita perlu ikut, Tun. Ya, kita sudah sanggup letak diri kita di bawah Amerika dan kita terpaksa terima
dasar-dasar Amerika. Apabila dasar Amerika mengenakan sanction kepada negara-negara lain, kita juga kena ada sanction terhadap negara-negara itu. Ini bermakna bahawa kita sudah hilang kebebasan kita untuk menentukan dasar-dasar dagangan kita. Tun pernah cadang supaya cuba untuk keluar daripada kongkongan untuk jual rare earth sebagai bahan mentah. Tun suruh look at upstream, downstream dan sebagainya. So adakah ini akan menyekat usaha tersebut, Tun? Ini akan menjejaskan dasar kita, iaitu kita perlu tambah nilai sebelum kita ekspor. Kalau kita ekspor bahan mentah saja, keuntungan amat kecil, cuma 5% saja daripada nilai. Sebaliknya kalau kita proses dan kita ekspor sudah di analyze dan kita dapat bahan yang diperlukan seperti lithium, dan nilai lithium memang berkali ganda lebih tinggi dan kita akan dapat pulangan yang lebih tinggi. Ya, ini Tun, tidak ada bezanya Tun kalau kita lihat masa kita mula-mula merdeka dulu Tun. Banyak syarikat-syarikat besar masa tu British lah yang masih lagi beroperasi. So kita masa tu cuma menjual bahan mentah Tun. Tak ada beza Tun kalau kita lihat benda ni Tun. Sama Tun. So dulu kita ekspor getah, tapi kita tak ekspor tayar. Kita tak ekspor barang buatan getah. Itu bermakna bahawa kita dapat pulangan yang terkecil mungkin. Sikit saja. Sebaliknya kalau kita proses, kita buat barangan daripada getah dan kita ekspor barangan ini, maka pendapatan kita akan meningkat. Sekarang ini kita lihat dengan rare earth ini, kita balik kepada dasar dulu. Iaitu kita nak ekspor bahan mentah dan tak dapat pulangan. Kerana dalam perjanjian tak disebut bahawa ekspor kita hendaklah dengan value added, dengan kenaikan nilai. Dia cuma ekspor saja rare earth ini. Dan kita tak dapat pulangan yang banyak. Ya. Apakah dengan perkara yang berlaku ni, China tidak akan dapat orang kata masuk dalam pasaran kita ataupun berkongsi hasil rare earth ni dengan mereka Tun? Ya, kita dapati bahawa perjanjian kita dengan Amerika ini menghalang dagangan kita dengan negara-negara lain, khusus negara China. Pasal kita tahu negara China ini satu pasar yang besar. Tapi kita nak masuk dalam pasar itu, kita sudah ikat diri kita dengan pasar Amerika. Jadi kita kehilangan pulangan daripada dagangan kita dengan negara-negara selain daripada Amerika Syarikat. Ada berpandangan bahawa inilah apa yang dikatakan dengan neo-colonialism ataupun orang kata new trade imperialism. Adakah Tun bersetuju dengan pandangan itu Tun? Ya, dia economic imperialism yang diperkenalkan oleh Soekarno dulu. Soekarno yang memperkenalkan ekonomi imperialism. Sekarang ini 70 tahun, 80 tahun selepas Soekarno, kita masih terjebak dengan ekonomi imperialism. Mereka menguasai kita melalui ekonomi. Begitulah pandangan Mahathir Mohamad mengenai kebijakan dagang Malaysia dengan Amerika. Terima kasih sudah menonton sajian kami.